Assalamualaikum geng, jumpa lagi di channel aku. Hari ni aku bawa keluarga aku pergi memancing di laman desa. Kolam memancing yang sesuai untuk bawa keluarga. Kolam ni terletak di Tanjung Karang. Kedudukan kolam ni memang dekat dengan sawah padi, jadi view dia sangat menarik lah. Kat sini ada 4 spesies ikan, puyuh, keli, patin dan talapia. Macam biasa, perkara pertama bila dah sampai, aku akan siapkan joran untuk anak-anak aku. Untuk umpan tak perlu risau sebab kat sini ada jual umpan dedak dan juga cengkerik. Nah, jom. Dia turun baling. Jom. Kat sini jom. Sini dah. Sini. Kau yang tunggu. Kalau ditarik, kau yang tarik. Masa aku tengah teman anak aku yang kelas ni memancing, tiba-tiba anak aku yang first datang bawa ikan talapia. Dia dah strike first ikan. Lambat. Akin dapat. Tu. Akin dapat. Jadi banyak ikan kecil. Ya. Makan ni kecil ni. Oh. Itu dia gigit ni. Habis dah umpan. Wah, tu dapat talapia. Ikan pertama. Hakim dah menamatkan badi kumpau. Selipar Hakim apa khabar? Lupa nak pakai capas. Ya. Terlepas. Jangan lari. Baik. Jalan panjang. Terlepas pula. Ya, sabar. Lepas tu tak apa. Jalan kat mana. Dia malas nak pegang ikan pula. Aku sekarang tu letak dalam kolam ni. Oh ya, tapi sikit. Lain je. Dah. Baik. Bawa mata kanan tengok orang. Sekarang ikan pertama Hakim menang. Kita tengok ikan paling besar pula siapa menang. Lepas daripada anak aku yang pertama tu dapat ikan, joran kita orang sunyi. Tak ada ikan yang sudi ambil umpan kita orang. Rupanya ikan memang kurang masa ni sebab belum sampai stok lagi. Itu aku tanya dia punya staff yang jaga kat sini lah. Patutlah ikan tak macam masa aku first time datang sini. Masa tu ikan memang frenzy. Tapi tak apalah, selain daripada memancing, aku memang nak bawa anak-anak berjalan-jalan lah sempena cuti sekolah sekarang ni. Sebelum aku kemas-kemas barang untuk gerak daripada sini, barulah ada ikan yang sudi makan umpan aku. Ikan patin. Dapat. Ya. Layan je. Layan lebih pula. Bagus. Yeah. Akhirnya dapat juga aku merasa tarikan ikan patin kat sini. Ikan ni berat lebih kurang 1 kilo 400 gram macam tu. Lepas daripada aku dapat ikan ni, aku pun kemas-kemas dan terus bergerak ke masjid yang terdekat untuk sembahyang Zuhur. Dan lepas tu aku bawa anak-anak aku jalan-jalan di tepi pantai yang paling dekat dengan area sini lah. Inilah pemandangan pantai yang aku pergi hari tu. Tapi aku lupalah apa nama pantai ni. Pantai ni memang sesuai kalau nak lepak duduk-duduk healing-healing gitu. Aku lepak pantai ni lebih kurang dalam 2 jam bagi anak-anak puas main pasir, and then aku kemas-kemas dan bersiap balik. Walaupun hasil untuk trip kali ni hanya 2 ekor, tapi aku sangat puas hatilah. Dapat spend masa dengan family dan juga dapat bawa anak-anak jalan-jalan macam ni. Jadi setakat ini saja video kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan juga jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, bye-bye.